Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Baiklah, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada carta angin. Di rantau negara, kita sedang menerima tiupan angin dari arah pelbagai hala dengan kelajuan yang lemah, terutamanya di Semenanjung, dan keadaan ini adalah kondusif untuk pembentukan awan aktif yang membawa hujan lebat berserta ribut petir pada sebelah petang. Hal ini dapat kita perhatikan melalui paparan gema radar yang terkini. Hujan lebat kini sedang berlaku di hampir kesemua negeri di Semenanjung Malaysia dan lebih tertumpu melibatkan negeri Kedah, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Pahang, Terengganu dan juga sekitar pedalaman Negeri Sembilan dan di utara Johor. Dan kami jangkakan keadaan cuaca hujan di pantai barat boleh berangsur reda menjelang ke lewat petang nanti. Namun begitu, hujan di sebelah pantai timur boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan kini hanya diperhatikan melibatkan bahagian selatan dan barat Sarawak dan dijangka akan berangsur reda pada sebelah awal malam. Manakala di bahagian tengah, utara Sarawak serta di keseluruhan bahagian di Sabah, keadaan cuaca dijangka tiada hujan sehingga ke malam nanti. Baiklah, berikutan keadaan hujan pada petang ini sedikit sebanyak telah pun menurunkan suhu maksimum harian di kebanyakan kawasan di Semenanjung. Namun begitu, masih terdapat 3 kawasan melibatkan jajahan Pasir Mas, Machang dan Kuala Kerai, Kelantan yang masih lagi berada di tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga. Oleh itu, orang awam dinasihatkan supaya sentiasa banyakkan minum air dan hadkan aktiviti di luar bangunan ketika cuaca panas terik. Baiklah, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera. Sebelum berpisah, kita saksikan dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama serta IPU seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.